Hai, Assalamualaikum. Saya Danny. Kita berjumpa lagi dalam vlog The Sporting Theory. Sorry pasal saya agak lewat seminggu sibuk pasal tentang cinta. Full length tarian Encik Khairul Azhamota tu, tarian-tarian yang selama 1 jam suku, 1 jam 20 tu, semua pasal tarian saja. Kita buat review sikit pasal tentang cinta kan. First, saya nak ucapkan terima kasih datang daripada Johor, daripada Kedah, daripada ada yang datang daripada Sarawak ke silap saya. Datang 2 bas, 2 malam 3 hari show tu dia ramai. Dia taklah ramai tapi dia sangat puas hati bagi saya kerana saya pun sebenarnya terlibat juga dalam tentang cinta. Saya buat lakonan, dia macam lakonan stand up comedy. Pengarah full length ni dia invite saya untuk buat selingan show tarian tu. Pasal dia tak nak orang macam fokus 100% tarian. Dia buat selingan lakonan sikit untuk merelaxkan penonton-penonton yang datang. Saya buat macam komedi sikit. Dia pasal cinta. 2 orang kawan baik bercinta dengan satu perempuan yang sama. Tapi saya dengan kawan baik Fatih, dia tak tahu pun yang kita orang sebenarnya tengah couple dengan perempuan yang sama. Perempuan tu je yang tahu. Kita orang tak kenal pun siapa girlfriend masing-masing. Itulah. Selama 10 minit tu dia buat macam blackout. Saya Fatih mula saya masuk spotlight. Mula saya cerita pasal apa itu cinta pada saya, erti cinta pada saya. So saya cakap sedikit, cinta itu ibarat rama-rama. Lagi dia dekat, semakin lari, semakin pergi rama-rama tu kan. And then padam spotlight saya, keluar spotlight kawan pula. Dia cerita pula pengalaman cinta dia. Padam teh ada kemestane. Last kali saya cerita pasal girlfriend saya sekarang. Nama dia Jamiah. Dia dah habis cerita siapa girlfriend dia, keluarlah Jamiah tu. Sebenarnya nak bagi tahu yang confess yang dekat diorang dua ni, yang dia sebenarnya tak boleh teruskan hubungan kerana dia dah ada pasangan lain yang mak bapak dia dah ready kan. Dia dah kantoi, geram, gaduh. Fucked up. Okay. Dia mengerti. Penari-penari kat dalam tu, dalam tentang cinta tu power. And walaupun dia orang power, dia orang sangat humble lah. Semangat nak buat, semangat nak perfect, nak bagi orang terhibur. Benda tu buat saya sendiri rasa nak jadi penari. Dan saya rasa nak jadi penari tu bukannya mudah. Penari-penari tentang cinta yang dipilih oleh pengarah Encik Khairul, super power yang mampu. Encik Khairul tu macam petik okey nak nulis macam ni, terus dapat tangkap. Luar daripada logik saya lah. Benda-benda semua ni dia ada rasa. Kadang tuan, saya rasa ada mesej dia tau. Kalau kita mendalami, kita boleh faham tujuan dan motif pergerakan tu. Bagi saya tu ketekunan dia orang tu buat saya rasa gempak. Tentang cinta ni dia ada 9 tarian. 9 tarian ni dia daripada permulaan, daripada sperm tu sampai kita ke akhir hayat. Dramatik lah. Amazingnya menjadi manusia ni. Piece tarian yang dalam tu memberi makna yang besar kepada saya lah. Pasal dia memberi kesedaran. Banyak-banyak tarian tu memang banyak saya suka. Tarian solo tu pun daripada Zara dia jadi baby dia jadi besar sampai boleh jalan. You know, macam susahnya nak membesarkan seorang anak ni. And apa lagi yang paling deep bagi saya adalah tarian Negaraku. Dia ada seorang penari masuk and then dia nyanyi lagu Negaraku. Boom, duit banyak jatuh daripada atas. Kiranya tarian tu penuh dengan duit and masuk penari-penari lain. Ramai-ramai tu kena nyanyi lagu Negaraku tapi disumbat duit ke dalam mulut masing-masing. Mesej dia adalah zaman sekarang tak macam zaman dulu lagi. Pasal zaman dulu orang fight untuk dapatkan semangat patriotik tu dan keamanan. Tapi sekarang ramai manusia dah hilang jiwa patriotik tu, dah hilang semangat berjuang mata-mata untuk dapatkan duit saja. Bagi saya masuk muzik dalam tentang cinta tu saya rasa padu. Dia punya adrenalin tu bagi kita macam rasa macam lagu ni power. Nantikan video next saya pada minggu hadapan. Dia tengok apa topik-topik yang mungkin boleh kita share. Apa-apa anda boleh komen dekat bawah ni. Jangan lupa macam biasa subscribe juga YouTube channel Perantis, P-E-R-A-N-T-E-A-S-E, Perantis. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.